Hai, saya di sini hari ni nampak 1, 2 dan 3 something yang macam 3 kat situ lah. Saya nak unboxing beberapa benda yang saya beli. Okay, so yang pertama, yang pertama adalah okay. So, jom kita buka. Ini dah lama dah aku perhatikan. Akhirnya aku putuskan untuk aku beli. Tada! So, ada dua, aku beli dua. Kenapa aku beli dua? Ada sebab dia juga kenapa aku beli dua. So, macam tu lah rupa dia. Nampak? Ya, tengok. Saya tengoklah ni. Nampak tu? Tada! Bukan sebab Madness of Sakura lately ni, tapi kenapa dia fokus lagi kat aku? Macam tu. Nampak? Tapi disebabkan aku dah lama nak benda ni. Masa aku tengah perhatikan barang-barang Sailor Moon. So, 1 dan 2 benda yang sama lah. Okay, jadi video ni tak berapa nak panjang. Ya, pembukaan ni bukan unboxing dan nampak gaya ni, unplastiking. So, I am going to alternate between English and Malay because I am still in dilemma and debating how should I address my language. I did plan to make it totally bahasa, but I do sometimes secara tak sengajanya tertukar to English. So, Allah tu play out pula dia kat celah-celah ni. So, tada! We have this. Okay. These two chain. Okay. Jadi kalau saya jadi Sakura, saya boleh jadi Sakura 1, Sakura 2. Gitu. Macam itulah. Senang ceritalah. So, inilah untuk kita punya kisah hari ni. Tengoklah ni. Tengok aku je. Betul aku cantik dan gorgeous. Okay. Itu saja untuk video ni. Bye. Hai. Line masih lagi clear. Dan saya tidak beraurat. Tidak menutup aurat. Ada aurat tapi tak tutup. Jadi dekat sini hari ni kita hanya melihat di sini. Di dalam kegelapan malam ini, siang ini, saya Nadia nak share saya bercerita hari ni. Tada! Nampak tak? Comel kan? Bekas dia dah koyak. Dia tergoyak, terbuka tepi sini. So, saya gantikan dengan alternatif saya. Tadi aku pergi ni DIY nak cari sesuatu. Lepas tu biasalah kalau tengok satu benda, pergi shopping, window shopping, of course tak jumpa benda lain. Jadi benda ni sangat menarik. Dia sangat excited. Aku pergi kat toy section, lepas aku nampak benda ni. Jadi setelah pilih-pilih, ini nampaknya yang memang sangat menggamit hati, jiwa dan raga. Jadi aku beli. So, aku akan letak dia dalam beg kerja supaya bila stres je, squeeze. Penat. Aku squeeze dia sampai benda terkoyak, bekas terkoyak. Tapi aku squeeze sampai tahap tu, aku penat. Tapi aku puas. Jadi dia macam memang totally stress reliever, ASMR. And ADHD thing, aku tak tahu lah kalau ADHD pun perlukan benda macam ni. Tapi aku suka because aku tak boleh berhenti tengok benda yang bling-bling. And this is nice to me lah, dengan colour yang aku rasa aku berkenan sangat. So yeah, worth $5. RM5. Bye. Hai, saya di sini. Kita dah unboxing, unplastiking satu daripada kita punya barang, item, produk. So seterusnya kita nak unboxing lagi satu barang. Kita tengok. Tada! Aku tak tahulah. Aku tengok benda dah lama gila Akhirnya aku cakap aku beli je lah satu terus. Lama gila aku perhatikan benda ni sebenarnya. Jom kita tengok bila saya pakai dah perupa. Mungkin menambahkan kecantikan saya, menyebabkan bahaya kalau saya tertanggal batu emas dia.
Aku tak tahu aku macam nak beli kak. So I'm buying. Okay, cuba tengok. Aku ni tak nampak. Macam rar. Okay lah. Sekejap aku tengok cermin. Aku tak nampak. Okay, comel. Nampak fancy. Okay, so itulah untuk video yang sangat pendek ini. Mengunplastiking this item. Okay, itu saja. Nanti kita sambung video seterusnya. Bye. Longgor vlog. Bye.